Rahsia rusa, haiwan anggun yang sebenarnya tangguh. Di balik wajah lembut dan langkah anggun seekor rusa, tersembunyi naluri liar yang mampu bertarung untuk hidup. Rusa bukan sekadar haiwan jinak di hutan, ia adalah simbol kekuatan, ketangkasan, dan keindahan semula jadi yang menakjubkan. Rusa boleh ditemui hampir di seluruh dunia, dari hutan tebal Asia Tenggara hingga padang rumput Eropah dan Amerika. Mereka hidup dalam kumpulan kecil yang dikenali sebagai herd, dipimpin oleh seekor jantan dominan. Tubuhnya yang langsing dan kaki panjang direka khas untuk berlari pantas, mampu mencecah lebih 60 km sejam ketika melarikan diri daripada pemangsa. Salah satu ciri paling menonjol pada rusa ialah tanduknya. Tanduk rusa jantan bukan sekadar hiasan, ia simbol kekuasaan. Setiap tahun, tanduk itu akan gugur dan tumbuh semula, lebih besar dan kuat daripada sebelumnya. Proses ini menjadikan rusa satu-satunya mamalia yang mampu menumbuhkan semula struktur tulang sebesar itu setiap tahun, satu keajaiban biologi yang jarang berlaku. Ketika musim mengawan, rusa jantan akan bertarung hebat untuk merebut pasangan. Pertarungan tanduk mereka boleh berlarutan sehingga salah satu tewas keletihan. Namun di luar musim itu, rusa lebih memilih untuk mengelak bahaya. Mereka bergantung pada deria bau dan pendengaran tajam untuk mengesan pemangsa dari jauh. Sedikit bunyi ranting patah pun cukup untuk membuat seluruh kawanan berlari lintang pukang. Rusa memainkan peranan penting dalam ekosistem. Mereka membantu menyebarkan benih melalui najis dan menjadi sumber makanan utama bagi pemangsa seperti harimau, serigala, dan buaya. Tanpa kehadiran rusa, keseimbangan rantai makanan boleh terganggu. Jadi lain kali bila anda melihat seekor rusa, ingatlah, di sebalik keayuan dan ketenangannya, tersembunyi kisah perjuangan dan keajaiban alam yang menakjubkan. Itulah dunia rusa, cantik, tangkas, dan penuh rahsia.